Inisiatif apa nama dia, Ima? Menangkap ikan bandaraya. Menangkap ikan bandaraya. Jari-jari. Hari ini kita berada di Sungai Langat di hadapan Universiti Kebangsaan Malaysia dan Kolej Ibrahim Yaakob sedang mengadakan satu inisiatif yang sangat baik menangkap ikan bandaraya dengan tajuk kita punya program ni adalah program Sungai Sejahtera Bebas Bandaraya. Sungai Sejahtera Bebas Ikan Bandaraya. Kalau kita boleh tengok banyak ikan-ikan yang telah kita tangkap di belakang ini yang telah menjejaskan ekosistem Sungai Langat kita. Sedia maklumlah yang mendominasi perairan air tawar kita ni adalah ikan bandaraya seperti dekat belakang. So setakat ni kalau tengok yang belakang ni dah ratusan kilo, baru berlaku sekitar 1.5 jam. Okay. So bayangkan kalau kita buat betul-betul sehari, mungkin penuh satu ruru ni. Kita cakap apa yang kita boleh buat kat komuniti setempat. Itu rasa tercetusnya idea sebenarnya untuk kita buat di kawasan kita je sebenarnya. Tak perlu pergi jauh. Kesan dia adalah sebab kenapa dia boleh lambatkan Okay, pertama sebab dia tiada pemangsa asal. Dia tiada pemangsa asal. Kenapa dia tiada pemangsa asal? Okay, kita boleh tengok dari segi fizikal Dari segi kepala dia ni keras macam batu. So kalau kita jentik macam batu. Dan fizikal dia punya badan ni, sisik dia ni bukan sisik seperti ikan biasa. Sisik dia keras dan setiap ni kalau kita kamera boleh nampak ke, dia ada duri-duri halus. Oh betul. Ya, so kalau kita macam tangan ni pakai glove kan. Kalau letak ni tersangkut kita punya tangan ni. Terima kasih kepada Dr. Seri, pengetua Kolej Ibrahim Yaakob dan juga Encik Aziz daripada skuad pemburu ikan asing dan insya-Allah, dan terima kasih juga kepada semua sukarelawan KIY yang bersama-sama abang kata menangkap ikan bandaraya ini dalam program Sungai Sejahtera Bebas Ikan Bandaraya. Di sebalik kita ni hero belakang sebenar. Okey, selesai.